Baik, ini berita yang baru kami terima. 3 ahli Dewan Undangan Negeri Adun PAS di Perlis terhenti keahlian parti berkuat kuasa serta-merta. Menurut Presidennya Tan Sri Abdul Hadi Awang, perkara itu diputuskan dalam mesyuarat ahli jawatan kuasa kerja PAS Pusat yang bersidang pada Rabu. Ujar beliau keputusan dibuat berdasarkan fasa 76 dan fasa 15A-1-B Perlembagaan PAS Pindaan 2025. 3 wakil rakyat yang terlibat ialah Saad Seman Adun Cuping, Fakrul Anwar Ismail Adun Bintong dan Muhammad Rizwan Hashim Adun Gua Sanji. Abdul Hadi turut menambah PAS akan segera maklumkan ketetapan tersebut secara rasmi kepada Yang di-Pertua Dewan Undangan Negeri Perlis. Tindakan itu bagi memenuhi keperluan perkara 50A-1-A-2 enakmen Undang-Undang Tubuh Kerajaan Perlis Pindaan 2022. Media sebelum ini melaporkan terdapat 8 adun Perlis dakwa tidak lagi menyokong kepimpinan Menteri Besar Perlis Muhammad Syukri Ramli. Difahamkan 3 ahli PAS terbabit turut dakwa antara yang menandatangani akuan bersumpah.